Water. Okay. Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khairika min amin ya rabbal alamin. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala wa huwal 'azizul ghafur. Shadaqallahul 'azim. Yang saya hormati sahabat pengurusi majlis dan Ustaz Syukran. Yang saya hormati Ketua Pegawai Eksekutif Puan Farahiyah binti Badri. Yang saya hormati Puan Sumarah binti Abdul Mu'in, Dr. Abdul Malik, doktor-doktor, barisan pegawai, staf-staf yang saya tak sebutkan nama, tetapi wallahi tak mudahkan sedikit pun keilmuan semua yang hadir. Misi dia apa bina misi tu sister matron ni biasa lagi gadang-gadang lagi lah kan. Kau nak cengeng-cengeng lalu macam tu matron ni. Semualah saya tak sebutkan nama, tetapi wallahi tak mudahkan sikit pun keilmuan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Ta'ala memberikan kebaikan untuk kita semua di atas ruangan sedikit masa yang kita ambil. Saya tahu semua kalut nunggu atas tu hak sakit, hak tak kena cucuk lagi pagi ni, hak tak ada macam-macam benda lagi. Atas tanggungjawab kerohanian kita juga kan. Tajuk yang cukup bagus untuk kita sama-sama ambil kebaikan. Bukan berarti saya cakap saya pandai, no. Kita pakai nak tumpang kebaikan Rawdatul Jannah yang tamat-tamat syurga. Bila tajuk tentang keibu bapaan atau disebut dengan parenting, ilmu ibu mak-pak ni, dia tak ada satu pun buku yang kalau kita ikut itu confirm jadi, tak ada. Sebab bila sebut tentang ilmu keibu bapaan ni, dia subjektif. Subjektif ni mengikut background pendidikan kita, cara kita dibesarkan dan cara anak-anak dibesarkan. Pertama kita capture dulu apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis. Nabi kata pada kita tentang keibu bapaan ni, Nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu. Nabi kata setiap daripada anak-anak yang dilahirkan ini dalam keadaan fitrah. Ma makna fitrah? Fitrah ni berarti mereka lahir dalam keadaan yang tidak ada satu pun dosa ke atas mereka, dan bagus orang kata elok, tak ada apa-apa yang hauduh-hauduh, tak ada. Mana ada budak-budak yang beranak disadar mana? Tak ada. Oh keluar-keluar dia buat benda pelik-pelik, ada tak ada. Tu makna fitrah. Semua budak dilahirkan dalam keadaan yang elok dari segi zahir dan batin dia, insya-Allah. Maka penentuan ke mana halal nuju budak ni, Nabi sebut dalam hadis, garis panduan dia adalah fa'abawahu. Mak nampak dia tu menentukan. Yang pertama agama dia,
Yang kedua, akhlak dia. Maka ni dua benda yang tuan-tuan menjadi tanggungjawab saya dan tuan-puan yang hadir pada hari ini. Sebab tanggungjawab itu disebutkan, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Depan Allah nanti saya akan dipertanggungjawabkan ke atas anak-anak saya. Maka mereka akan jadi saksi, ya Allah, ni dulu ayah kami Muhammad Yaqub Yusra. Tak kira siapa saya ketika saya hidup, dari segi tanggungjawab yang perlu dipertanggungjawabkan ini sama. Kita CEO ke, kita CFO ke, kita COO ke, kita pilih syariah ke, hang ustaz ke, hang ulama, hang pemimpin, rakyat, kerajaan, pembangkang, siapa pun kita. Maka dengan anak-anak sama dari segi pendakwaannya kelak. Berapa orang anak kita semua nak kena jawab nanti ni. Kalau saya, Allah kurnia ada 6 anak. 6 ni semua latu-latu, atau latu-latu, semua laki. Alhamdulillah tuan-tuan, Allah kurnia isteri saya perempuan. Kalau isteri tu pun laki, mampu aku. So 6 orang anak ni, Fatih, Faris, Fahim, Fahri, Furqan, 6 ni semua akan jadi saksi, ya Allah, ni pak kami dulu. Lu'lah tak apa, dia akan cerita dapat Allah nantilah. Maka tuan-tuan, sama je ada beberapa hak yang perlu kita cakna ke atas mereka. Maka disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar pernah ketika menjadi khalifah, datang seorang sahabat ni mengadu pada Sayyidina Umar. Dia kata, wahai khalifah Sayyidina Umar, aku nak mengadu perihal yang anak aku ni derhaka. Maka Sayyidina Umar ni seorang khalifah yang adil dan saksama. Dia bukan menjatuhkan hukuman, malah dipanggil anak yang didakwa derhaka tadi, panggil mai. Bila panggil mai, Sayyidina Umar tanya, wahai si fulan bin si fulan, betul ke ayah kamu mendakwa kata kamu ni derhaka? Maka justru yang si anak tadi pun membela diri dia. Wahai khalifah Sayyidina Umar, ketahuilah bahawasanya sebelum aku menderhakai hak dia terlebih dahulu, ayah aku ni terlebih dahulu menderhakai hak aku sebagai seorang anak. Maka diceritakan yang ayah ni buat sekian. Maka sebab tu Sayyidina Umar sebut apa? Di antara hak yang perlu kita cakna, kita ambil berat kepada anak-anak, yang pertama tuan-tuan kena ambil berat tentang siapa yang bakal menjadi mak ataupun ayah dia. Maksudnya kita nak berkahwin ni kena fikirlah. Dia, kalau saya sebagai seorang suami, saya kena fikirlah isteri saya tu mestilah menjadi seorang ibu yang baik kepada anak. Dan saya Allah kena jadi bapa yang baiklah kepada anak dulu. It's not what you give you get back, what you give you get more. Kita jadi orang baik, mudah-mudahan Allah bagi anak-anak baik. Kita baik pada pasangan kita, pasangan akan baik kepada anak-anak kita. Maka sebab tu yang pertama, hak yang pertama kena pastikan siapa pun pasangan kita, maka hak yang pertama adalah akhlak yang baik untuk anak-anak kita. Sebab tu kahwin tuan-tuan, dia bukan hanya nak tengok, bukan sekadar rupa. Rupa ni tuan-tuan, dia main umur lepas nikah 30-40 tahun tuan-tuan, habis atau suruh kira segok atau apa tu dia segok, meninggal tahan segok dia pun tak ada kan. Main umur 60 bodoh, dia main bodoh. Dia main tuan-tuan, dia main. Dulu mungkinlah kata kulit ni Allah, tapi dia main kuih umur tuan-tuan, kita tak boleh nak halang. Dia panggil apa? Fermentasi pertama. Dia ada mudah-mudahan Allah akan bagi.
Dulu badan tuan-tuan, semua sadu. Lah tuan-tuan bawa kereta, pulas steering dengan perut dia. Dalam untuk jaga ni makanan, checklist tahunan nak kurih, walaupun 1 gram pun tak turun, kita tahu. Mana dia kata tak ada Ustaz, nak jogging mana dan duduk dekat hospital ni, Allah, dia kata kalau balik tu kalau memang letih lena tu Ustaz. Maka Allah jadikan tuan-tuan, hak yang kita pertama pada anak-anak yang perlu kita ambil adalah akhlak kita pada depan anak-anak. Sebab tu bodoh tak mana pun akhlak kita bila ada anak, tolong perbaik. Especially depan dia ni, bila duduk depan dia, cara bercakap janganlah bohong-bohong sangat. Sebab guru pertama mereka adalah kita. Saya ada pusat penjagaan, kalau tuan-tuan pusat pemulihan Al-Barakah. Pusat pemulihan ni kita ambil budak-budak yang dadak, budak-budak yang terlibat dengan juvenile, dan yang dalam beberapa budak sekarang yang sampai berikat nak bunuh mak ayah, yang letak pisau, yang biasa polis kalau bawa masuk dalam, jadi bawah 18 tahun, jadi tak boleh masuk penjara. Biasanya kes-kes ini dipakai hantar ke Henry Geni, ke sekolah-sekolah pemulihan. Jadi untuk makluman, di sekolah-sekolah pemulihan pun dah penuh. Jadi dia minta tolong kita untuk ada beberapa budak dalam 80 orang untuk dijaga. Kebanyakan budak-budak yang buat masalah yang tuan, biasanya 90% adalah daripada broken family. 90% broken family. Bukan mak ayah mati, kata bukan sebab faktor kemiskinan, bukan sebab faktor apa lain. 90% adalah disebabkan broken family. Mak ayah cerai. Sebelum perceraian tu berlaku macam-macam pergolakan, pergaduhan, maki dan sebagainya. Maka anak ni dibentuk dalam keadaan yang sistem yang macam ni. Banyak budak-budak bila kita sembang dia, awak merokok, awak mencuri, awak dia tanya Ustaz. Normally dia adalah nak pada attention, dia nak kepada kita punya perhatian. Dia simple. Dia tak boleh nak cemerlang, maka dia akan opposite. Kalau dia boleh cemerlang, okey, so dia dapat attention kita dengan kecemerlangan dia, dengan dia pandai sukan dia, dengan dia pandai apa. Tapi bila dia tak ada kelebihan-kelebihan ni, the only way yang dia ada adalah dengan buat benda merepek. Automatik lah. Orang kenal. Sebab itu tuan-tuan pegang satu falsafah, when we cannot be a good partner, at least please try to be a good parent. Kalau hang tak boleh nak jadi pasangan suami isteri yang baik, tak apa, Allah bagi ada jalan penyelesaiannya, keluar dengan jalan perceraian ataupun fasakh, silakan. Kalau itu hikmah yang terbaik, jalan last yang kamu ada. Tapi tolong akhlak depan anak-anak dan jadi okey, bagi jadi elok. Ini tuan-tuan bila cerai habis tuan-tuan. Tuan-tuan tengok tak sihat sekarang ni adalah media sosial lah. Saya pesan untuk diri saya juga tuan, bergaduh ni tuan-tuan, kalau Allah takdirkan jadi macam tu pun jangan guna media sosial. Abang ipar saya Hakim Mahkamah Syariah di Kedah. Dia ustaz Mahkamah Syariah ustaz. Dia ketua hakim lah. Dia kata, abang saya abang, dia kata, tahu tak, 90% rumah tangga yang menggunakan media sosial untuk berperang ataupun nak meluahkan, 90% tak boleh diselamatkan. Tengok, tuan-tuan tengok benchmark yang berlaku hari ni lah. Kalau yang bergaduh guna media sosial, walaupun dia perujuk dan sebagainya, dia akan perang juga. Sebab damage daripada media sosial ni dia jahat. Dia memang ada makcik-makcik bawang nak panggil duduk ni. Dia letak kepala hari-hari tu nak fikir masalah orang, rumah tangga orang. Sebab tu kalau tak boleh jadi pasangan yang baik, tolong jadi mak ayah yang baik untuk anak-anak. Ada je kita tengok kan, yang bercerai tapi boleh jadi mak ayah yang baik untuk anak-anak, sebab kesan psikologi anak ni sangat penting.
Kalau tuan-tuan datang tengok pusat pemulihan ni, kadang kesian tak ada tuan-tuan, tapi itu dia lah sistem pembelajaran mereka dah memang out. So sistem pembesaran mereka itu yang dia rosakkan, membuatkan habis dia akan damage pada future dia yang lain. Itu tak seru kira lagi, kita ada pusat yang untuk budak-budak perempuan, mandat kita tolong jaga dalam 20 orang budak-budak perempuan yang majoritinya kena rogol dengan ayah ataupun sumbang barang oleh adik-beradik sendiri. Yang satu kes kita ambil 6 tahun lepas, tahun 2018, umur dia waktu saya ambil tu umur dia 11 tahun. Alhamdulillah JKM bantu sebab mereka banyaklah yang membantu. Sebab polis tak boleh nak buat apa ketika tu sebabkan dia ni masih budak-budak dan trauma. Bila masuk mahkamah tengok muka pak dia jadi jam. Jadi tak boleh nak bawa kes jadi NFA, no future action. Tuan-tuan, dia kena rogol oleh ayah kandung umur 8 tahun. Ayah dia mati umur 10 tahun, mak kahwin dengan bapak tiri, bapak yang baru. Bapak tiri sambung rogol sampai dia umur 11 setahun lah. Waktu kita ambil dia tuan-tuan, dia tak boleh sembang ada eye contact dengan orang. Berapa tahun? 4 tahun. Maksudnya kalau orang lelaki sembang dengan dia, siapa pun termasuk saya, dia tak boleh nak sembang, tengok. Dia akan lari, dia akan takut. Nampak post trauma yang berlaku pada dia ni tuan-tuan. So bayangkan kalau lah tidak diubati, apa yang berlaku? Depression, for sure. Sampai peringkat nak bunuh diri. Sebab tu tuan-tuan, kata Sayyidina Umar yang pertama, kena cari orang yang akhlaknya baik. Kita lah kena jadi akhlak yang baik pada anak-anak. Kita cakap telefon tuan-tuan, apa perkataan pertama keluar pada perkataan telefon? Assalamualaikum kah hello? Anak belajar. Kita nampak macam ada apa Ustaz? Dia belajar. Kita jumpa kawan-kawan kita cakap macam mana? Saya faham kadang-kadang mungkin ada lenggok bahasa yang memang kalau tahap kawan baik ni, dia menggunakan bahasa yang memang kalau kita dengar, lain macam. Hang hidup lagi, kau ingat kau mampu dah. Itu kira baik kan? Kalau tak baik, tak berani cakap macam tu kan? Tapi kalau level kawan baik, dia macam tu. Loh, ingat kau mati dah. Hang hidup lagi no, panjang umur hang no. Oh, hang macam hospital, patut dah. Ish. Kalau orang tak besok tuan-tuan, dia kata gila cara dia boleh melawak. Tapi kalau kawan baik itu, kalau dia tak baik tak tahu. Tapi anak-anak belajar ni, dia tengok macam ni cara kalau jumpa orang, kalau cakap dengan perkataan yang sebegitu. Dia tak keluar perkataan ke depan kita, tetapi dia masuk dalam long term memory dia untuk dia simpan ni sampai masa dia keluar. Sampai masa dia kenal. Maka sebab tu perkataan di hadapan anak ni, Sayyidina Umar kata, hak ni kena jaga dulu. Yang kedua, barulah kata Sayyidina Umar, hak yang kena bagi cakna kepada anak-anak adalah soal namanya. Dalam Islam ni, nama anak tu pun penting. Tuan-tuan, anak kita nama apa? Saya yakin semua kita bagi dengan nama-nama yang elok. Kita takkan bagilah nama-nama hak merapu-merapu ni. Baik, bila nama tu elok cantik dah, pastikan gelaran yang kena pada anak itu dengan nama yang betul yang kita bagi. Jangan nak buat, nak short-shortkan, jangan nak buat hak pelik-pelik. Kadang-kadang kita bagi nama comel dah, kita pergi gatai nak panggil nama anak ni dengan short form. Kan? Nama anak apa? Siti Saleha. Dia panggil apa? Sel. Nama anak Solihin, dia panggil Sol. Nama anak Muhammad, dia panggil Mat. Maka tuan-tuan, nama anak kata Sayyidina Umar di antara hak yang kita kena bagi kepada dia dengan betul. Sebab tuan-tuan memang kalau kita tak membudayakan untuk panggil dia dengan nama yang penuh, macam anak saya Fatih, Faris, Fahim, Fahri, Furqan, Lut, ada 6 ni.
Kena bahasakan kita sebagai mak ayah, kena mention, kena maklum kat dia. Anak saya nombor 3, orang balik nama dia Fahim, Umar Fahim. Jadi select satu nama je yang dia rasa selesa nama tu. Jangan kita mix, sat panggil dengan tu, sat panggil dengan ni. Maka dia panggil Walid. Kat sekolah orang panggil kat Fahim Ajim. Mudah-mudahan dia akan short formkan dengan sesuai pada lidah dia panggil, sebut. Kalau Fatih, orang panggil Teh. Faris, orang panggil Faris lah, dekat Faris, Alhamdulillah. Fahim ni, dia panggil dia main belakang. Dia kata, orang panggil dia Ajim. Lepas tu, macam mana kita nak abadkan dia? Bukan saya kita abad dia. Fahim, ingat, siapa pun yang panggil nama Fahim Ajim, Fahim mention dekat dia, nama saya Fahim, bukan Ajim. So semua anak tahu dah, kalau orang panggil nama yang selain daripada nama tu, dia akan tolong mention nama saya Fatih, bukan sekian-sekian. Yang nombor 4 nama dia Uwash Fahari. So apa yang kelekat dekat sekolah adalah Ai. Budak-budak dia akan panggil mana short form yang paling mudah di mulut tersebut, dengan teliang lidah mereka lah. Maka siapa kan? Kalau tuan panggil dia, try panggil dia Ai, dia akan betul-betulkan SOP yang sama. Nama saya Fahri, bukan Ai. Baik, kenapa dalam nama ni penting? Sebab disebut al-kalam wa ad-du'a. Nama kita bagi pada anak itu adalah membentuk peribadi dia pada doa orang ramai. Betul, hati-hatinya saya kata demi Allah. Dulu dekat Universiti Pertahanan, saya dulu Universiti Pertahanan, ada satu kes, kes tadi yang menarik. Sebab saya FYP saya tulis tentang kesan dakwah pada anak-anak. Jadi ada satu kes, jadi dia masuk, bayangkan Universiti Askar, tapi lembut, memang lembut, betul-betul lembut. Dia bukan buat-buat lembut. Jadi waktu dalam UPNM tu, pada peringkat awalnya jujurlah dia macam agak dibuli. Bukan dibuli fizikal, dibuli buat kerja. Orang ambil dia, habis ni buat assignment, kemudian dipakai letak dia dalam rumah untuk buat masa cuci rumah. Dia memang rajin semua. Jadi waktu kat UPNM saya tak ada lah buli-buli ni, tak ada, Alhamdulillah. Cuma waktu tu saya sebagai pengurusi badan dakwah dengan pengurusi kolej. Jadi bila saya dengar dia ni kena buli, saya ubah dia duduk dekat rumah saya sebagai housemate. Lepas tu bila dia main-main, dia kata dia hari-hari kena masak, dia kena cuci rumah. Saya kata siapa ajar macam ni? Dia kata memang dah elok sebelum ni orang buat macam tu, sini-sini buat macam tu. Saya kata tak, duduk sini ada undang-undang dia, ada jadual masak, ada jadual cuci, semua sama aja, tak ada saya sini ke, hang sini ke, sama ya. So waktu duduk dalam UPNM 2 tahun tu, Allah bagi saya tolong jaga dia dalam keadaan kalau kena buli tu. And then suruh tengok kenapa dia jadi lembut. Saya duduk study saja-saja. Sebab bayangkan dia masuk Universiti Askar, tiba-tiba dia lembut. Lepas tu sembang dengan dia semua, dia pun cerita, dia kata dulu ni waktu masa dia kecil, waktu dalam perut, dia anak yang ke-3, ke-4. Yang atas-atas tu semua abang ni komando, bukannya cak-cak ayam ni. Lepas tu abang dia nombor 4. Waktu mengandung, Tok Bidan ni kata dekat mak dia anak perempuan. Lepas tu tak ada mesin scan apa semua lagi. Yang ada scan lah je lah, Tok Bidan tu scan lah. Mungkinlah dengan ilmu dia biasa betul tapi kalau Allah nak atau hak kita teropong pakai mesin tu pun keluar. Dua abang kata perempuan tengok keluar ada agreement yang ada buat baik. Jadi sama Tok Bidan ni pun mungkin betul sebelum ni betul lah dia pegang pun tengok baby menyerong kalau apa sosang apa saya pun tak tahu. Abang dekat mak dia kata perempuan, yang mak ni pun memang excited lah dia dapat perempuan.
So beli semua barang-barang lah, semua barang perempuan. Beli ke bilik, budak tak keluar perut lagi ni. Bilik dah cat warna pink, sempoi punya, baju kembang kok ni semua. Keluar latu-latu. Lomok. Dan disebabkan pengharapan ni daripada dalam perut anak perempuan, maka dia dibesarkan dia dalam environment macam orang perempuan. Bapa dia main panggil dia dekat universiti baby. Saya benar tengok lomok. Jadi baby dia pun pergi gede. Oh, saya kata ini muncul. Tuan-tuan, baru kita faham environment. Nama sikitnya senang, tapi panggil baby, tuan-tuan. Baby itu dia. Baru kita faham, dia bukan nak jadi macam tu. Sebab tu dia masuk isi peranan. Dia inner dia tu, dia nak jadi lelaki. Tapi disebabkan dibesarkan dia daripada kecil, dia pakai baju warna pink, main patung. Itu saya tanya dengan sahabat saya. Jadi dia pakai kanak-kanak di sistem mama. Saya tanya dekat dia, dia kata betul Ustaz. Budak-budak ni dia tak tahu jantina dia sebelum sampai umur 2 tahun ke atas. Dia tak tahu jantina. Sebab tu bila kita duk buat lola, awak duk pergi mandi dengan anak perempuan, dia tengok awak benda lain. Tak ni lawak-lawak tengok. Sama lah awak mandi dengan anak perempuan, anak lelaki. Kita pun lola pergi mandi telanjang bulan, dia duk mandi. Sebab dia tak ada lagi knowledge jantina tu apa. Sebab tu jangan duk pergi bagi adik nombor 2 duk pergi bagi baju pakai baju kakak. Mainan, bagi dia main mainan lelaki. Kalau dia perempuan, bagi dia main mainan perempuan. Ni dah daripada kecil. Dia perempuan, duk pergi bagi main askar, duk pergi bagi main lighter control, duk pergi main bagi mainan lelaki. Maka tuan-tuan, kita sedang membentuk fa'abawa yang disebutkan tadi. Kita sedang mak ayah dia duk bentuk dia jadi lagu mana. Saya tengok depan mata, bapa dia panggil baby, tuan-tuan. Hang tak rasa gila tu kalau mesti askar. Tiba-tiba main duk baby. Alamak. Tu saya kata kesian dekat dia hanya disebabkan cara dibesarkan, environment pembesaran itu berbeza, menjadikan dia macam tu. Sama dengan anak kita. So tolong lepas ni first come first settle, panggil nama dia dengan nama yang betul. Dan kenapa kat dia? Sebab kadang-kadang kita dekat rumah panggil betul, kat sekolah pula dah duk panggil yang lain. Kenapa? Kalau orang panggil nama ni betulkan. Even pak mentor saya duk panggil dengan air. Siapa? Habang Kak Fahri, habang Kak Abah, Kak Tok Abah Bawan kata panggil nama Fahri. Agar tuan-tuan yang Sayyidina Umar sebut benda hak yang kena bagi adalah nama yang betul kepada anak. Sebab tu nak bagi nama pun kena ada seni dia, kena ada rujukan istisyarah dia. Jumpa orang-orang yang alim, tuan ada bina syariah, jumpa bila sepatah tanya kan. Ataupun kita yang duduk dekat hospital, bila ada yang baru melahirkan, pesan bila sepatah kata nama, ada nama cadangan apa. Kalau dengar nama dia nak bagi tu nampak nama merapu-merapu, tegur. Contoh nama-nama yang makna-makna yang tidak baik. Contohnya nama Mazna, Mazni, tempat berzina. Sama kalau ada kat sini, saya minta maaf, kalau ada jangan bagi orang panggil nama tu dah. Kita minta dia panggil dengan nama lain. Sebab nak pergi tukar nama tu kena pergi akuan sumpah lah, segala mak nenek benda. Dan nama Azura. Azura ni maksud apa? Tai kering. Kan? Duk jadi lagu Jamal Abdillah Azura ketelak anak tengkok lah, tai. Kalau ada saya minta maaf. Kalau saya nak abang saya siap, ada beberapa nama memang tak sesuai. Contohnya Balqis. Balqis ni nama ketua jin. Betul biasanya tak segi ilmu perbuatan Islam, yang nama Balqis selalu kena ada gangguan. Sebab nama itu memainkan peranan. Betul kita panggil lah, panggil yang sesuai untuk panggil dengan
Ni adalah pada 2-3 tahun ke bawah, hang panggil dia, nak panggil comel ke, baby ke, manja ke, apa semua, sila. 2 tahun ke atas ke bawah. Cuma kalau tanya saya daripada kecil, biasakan dengan nama yang sesuai kita nak panggil dia sampai besar. Sebab nama tu akhlak untuk dia. Saya tengok anak saya nama Umar tu, nama dengan sebab nama Umar tu ada sifat Umar kat dia. Oh, dia jadi tegas. Oh, yang nama sekian-sekian macam ni, oh macam nama saya yang pertama Muhammad Fatih Ar-Rayyan, umur 4 tahun, dia sendiri hafal Quran. Umur 4 tahun, Ar-Rayyan Al-Mukri ni orang yang menghafal Quran. Umur 4 tahun, dua-dua dia, dua orang ni dah hafal Quran dah. Kalau nak turun pak dia balik awal dah. Dan sekarang yang Fatih dengan Faris tu, Faris tu nama apa? Penunggang kuda. Sekarang tuan-tuan duduk dekat Terengganu, hari Sabtu Jumaat ni Sultan disangka dia adalah budak yang paling muda dalam Malaysia yang pegang rekod 80 km. Nama daripada kecil tu, saya dalam waktu isteri dalam perut saya dah nampak, yang ni saya nak jadi penunggang kuda, duduk kat Besar waktu tu. Atau keluar-keluar memang nama dia Faris Al-Mukri, penunggang kuda yang menghafal Al-Quran. So dia hafal Quran dan sekarang duduk main kuda. Untuk rekod Malaysia, dia akan wakil untuk Piala Dunia tahun depan. Paling muda, umur 9 tahun. 9 tahun ni dia duduk kat Terengganu. Sekali saya ambil pulang, saya turun di sana. Nama bukan sebab kalau tuan-tuan tanya saya balik awal saya hafal Quran umur 14 tahun, tua nak. Tapi baru saya faham baru nama anak ni. Kita tak ada pun, saya sebagai suami saya rasa banyak kekurangan yang saya buat pada anak-anak. Yang duk jaga banyak pendidikan ni isteri. Tak apalah kalau kita kerja tuan-tuan, pastikan ada hak anak, nama tu dulu kita sertakan. Pesan kat anak. Yang ketiga, disebutkan hak yang perlu kita cakna kepada anak adalah hak memahami dia. Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah sebut, didiklah anak kamu mengikut zaman mereka, kerana mereka tak hidup di zaman kita. Apa maksud dia? Tuan-tuan, 2-3 hari yang lepas saya jumpa satu hadis. Saya tak pernah jumpa hadis ni. Ada satu hadis, panjang hadis ni, ketika hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik. Dia ada dalam kitab Penawar Bagi Hati pada bab yang kedua, pada bab loba di atas berkata-kata. Syekh Abdul Khadir Al-Mandini dia ambil satu hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik menceritakan satu hari Nabi SAW jumpa dengan adik Sayyidina Anas bin Malik, namanya Abu Umair. Jadi bila Nabi jumpa dengan Abu Umair, setiap kali Nabi jumpa, Nabi akan tanya dia, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh An-Nukhair? Saya nak cari An-Nukhair ni siapa dia? Saya mau 2-3 hadis baru jumpa An-Nukhair adalah seekor burung yang dibela oleh Abu Umair, adik Sayyidina Anas bin Malik. Baik, apa kena mengenal dia? Setiap kali Nabi jumpa, Nabi akan tanya tentang perihal dunia budak-budak tu. Nabi tak tanya tentang kita nak apa bagaimana. Nabi tanya tentang apa yang mereka main, apa yang dunia mereka buat. Hari ni tuan-tuan, dengan anak-anak kita tahu mereka main apa. Kita tahu tak mereka hidup kawan dengan siapa. Kita tahu tak apa benda yang sedang mereka duk hadap lagi. Kita tak tahu kadang-kadang. Bila kita tengok hadis, Nabi SAW bila jumpa dengan budak-budak, Nabi akan cuba duduk dalam dunia budak-budak. Dalam satu riwayat, Nabi tengah duduk semayang, tengah duduk sujud dan rukuk, masuk Sayyidatina Umamah radhiyallahu anha, cucu Nabi. Main di belakang Nabi, dia naik, dia tengok Nabi duduk sujud, maka dia ingat duduk nak main. Budak-budak macam kita duduk semayang, waktu tu dia buat Superman dekat belakang. Kalau kita bangun, takut tersebang. Kalau kita bangun, dia riau. Maka apa yang Nabi buat? Nabi memanjangkan rukuk dan sujud ketika tu.
Sahabat tanya kenapa? Nabi kata bagi hak untuk dia main di belakang. Nabi duduk di atas mimbar tengah khutbah. Masuk Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Nabi turun daripada mimbar, angkat mereka naik atas mimbar. Nabi menjiwai dunia mereka. Sebab tu kita hari ni tuan-tuan, bila kita tengok ada masjid-masjid yang mereka tak bagi budak-budak duduk dalam masjid, mereka siap pasang signboard tu besar macam PRNR, kanak-kanak tu, soft kanak-kanak di belakang dia tok tu, dalam reket punya jauh. Lepas tu mereka duduk buat pelik, awak budak-budak tak main masjid. Kalau jenis ni hampa start dari berjemaah. Apa punya loklan hampa pergi lungguk mereka hujung tu, soft kanak-kanak ni tu punya jauh. Lepas tu bila mereka jauh daripada masjid, hampa duk marah mereka. Mana ajaran yang keluarkan budak daripada masjid ni? Dia kata, Ustaz, ada satu hadis yang menyebut Nabi kata jauhi masjid dengan 3 golongan. Yang pertama orang gila, yang kedua orang yang ada menanggung najis, yang ketiga kanak-kanak. Saya kata baca bergelok hadis tu. Maksud kanak-kanak ni, ulama muhaddis membahaskan. Di antaranya Imam Ibn Hajar menyebut dalam kitab fiqh beliau, makna jauh pada kanak-kanak dua sebab. Yang pertama, sebab kalau budak tu memang bawa najis. Ni dia punya pampers macam bola pingpong dia bawa gede. Hak tu lolak sangat, ubahlah. Bapak yang nak main bawa anak-anak masuk masjid kena cakna dalam bab ni, tukar pampers anak bagi elok. Ini melanjut sampai ke lutut. Kita tengok pun bolong. Ni tunggu masa je ni nak lorong. Ya. Oh, ada kadang-kadang bapak dia nolak ni, dia sayang nak tukar pampers. Sampai merah ni anak punya jubah. Dan pokok anak sampai merah pun lekat. Jadi tukarlah. Tukar bagi bersih lah, maka dah terangkatlah. Yang pertama tu settle lah. Yang kedua, Imam Ibn Hajar yang ulama-ulama sebut, yang disebut dilarang kanak-kanak berada dalam masjid adalah kanak-kanak yang tidak boleh dikawal. Makna tak boleh kawal ni biasanya hyperaktif, tak boleh kawal. Itu balik awal kalau kita bawa dia melari dalam masjid apa semua. Tapi anak-anak kita agak-agak terapi boleh kawal. Boleh insya-Allah kalau kita pegang dia duduk dengan kita, semayang setelah kita, boleh kawal, maka tak ada masalah. Yang tak boleh kawal memang ada. Contoh kalau main masjid Madan, kami memang masjid yang besar kadang-kadang. So subuh macam pagi tadi, ada dalam 300 orang budak-budak saja. Sebab saya memang fokus tarik budak-budak main. Mereka main ada attendant, budak-budak masuk masjid ada attendant. Dia ada ambil ni face recognition tu, ambil face ID. Masa dia ada attendant tu belakang tu ada skrin besar, dia akan tengok lah siapa main, siapa tak main. Dia macam Formula 1 tu, siapa duduk atas, siapa duduk bawah. So dia pun syok budak-budak tu kan, dia pun syok nak main. Dia balik, oh hang tak main rumah lain, hang tak main minggu depan, hang tak main bulan depan. Yang syoknya apa? Dalam tempoh setahun kempen geng budak masjid kita buat ni, mereka dah ada history dia buat. Dia macam history journal lah. Mereka boleh tengok dalam setahun berapa hari main subuh, berapa hari main zuhur. Mereka boleh tengok lah macam report card. Ajarlah kita buat. Saya dah peti sikit babak teknologi ni. PhD saya betul berkaitan bab tu. Saya tulis bab database. Saya buat database tu. Budak-budak ni seronok dia ramai. So bayangkan 300 orang masjid nak kawal budak-budak, nak kawal senang ke susah? Susah. Jadi kita mengamalkan polisi menyelatkan kanak-kanak dan dewasa. So semua kat masjid Madan tahu dah, kalau main budak-budak dia pakai tok lungguk tengah tu, so budak-budak pun dia tak main sangat, kecuali budak yang betul-betul buat. Jadi kita letak polisi yang kedua, guard di belakang tu, dia akan semayang lambat. Maksudnya dia akan semua semayang dulu, dia akan duduk di belakang Ricky line. Dia tengok keluar lagi. Kalau ada budak duduk main, kalau budak yang tak boleh bincang punya tengok pun tak lut, kita akan ambil budak tu letak dalam bilik tahanan. Dia ada bilik mainan kat belakang. Dia memang kita harapkan sama polisi dia, kalau budak tu tak boleh nak kontrol, kita ambil tok dekat bilik tu,
ada CCTV semua, so kita biar dia main dalam bilik tu. Tak apa, dia melewat dalam tu, dia pusing, berguling lah semua dalam tu. Saya kira habis semayang, mak ayah ambil. Tapi yang enggak tu dia akan korban lah. Untuk dia semayang, biasanya rakaat terakhir baru dia akan masuk, memastikan harmoni semua dulu. Ada budak yang memang dia main tu kan, memang ada seorang budak tu dia macam hyperaktif. Dia kalau main dia suka lari, dia buat tu macam Naruto tangan dia. Bila dia buat tangan lagu tu, kaki dia suka sepak habis, dia kadang-kadang termin mata orang. Jadi ini yang dilarang. Sebab apa? Dia akan hilang khusyuk orang lain. Orang tu semayang tu, alamak, dia pijak sebab mata dah baru buat 800. Dia nampak kita tu pakai apa, duk tengok dia lah. Lepas tu dia tangan dia buat lagu tu, so bayanglah lekat ke melekat kat tangan dia, nak main pakai sepeda pula. Jadi benda-benda macam tu yang para ulama kata kena jagalah. Jadi kita sebagai mak ayah, kita tahu anak masing-masing. Kalau anak yang boleh dikawal, buat main. Kalau anak yang kita tengok dia tak apa nak celik lagi, kita pesan pun dia tak apa nak ingat lagi, dia tak apa nak tahu lagi. Relax lah. Sampai dia umur apa dah 7, 8 tahun, nampak dah dia terima arahan. Kira kalau kita duduk semayang ni, kita keling, tu pun dia macam alamak, tu okey lah. Ini kita keling, gelek pun dia buat tak tahu, tu gelek. Betul tak? Anak kita kalau kita keling, dia faham tak? Kalau yang umur 6, 7, 8 tahun, dia faham. Betul ada satu kes, bila duduk semayang, budak 6, 7 tahun ni lah, tapi dia main, dia berangkat takbir, dia pergi lewat jalan. Jadi bila orang duduk semayang, orang duduk rokok sujud ni, dia tengok ada seorang palung ni pakai kain pelikat. Bila pakai kain pelikat, duduk tengah dalam keadaan duduk rokok, kain pelikat ni sangkut dalam muka, kain pelikat dia sumbat. Jadi budak ni bagus, dia tolong pergi tarik. Bapa dia tu tengok, anak aku dah buat apa, pergi jegil. Anak ni bila bapa jegil, dia sumbat masuk kulit, tolonglah. Jadi anak ni tuan-tuan, aku cerita bohong nak abang bagi faham. Bila anak yang kita tengok dia pun dia tahu ada ni tak kena, ni kalau aku nak gagah buat lagi memang memang kena mempak mak aku kan. So kalau budak yang dah boleh dikawal, no point, tak ada masalah. Yang tak boleh kawal tu no point. Tuan-tuan dia akan kacau orang. Tuan-tuan kena fikir juga keharmonian dan izzahnya masjid, kemuliaan tempat masjid ni lah. Jadi bawa budak-budak main. Sebab tu bila kita tengok Nabi menjiwai dunia, orang duk marah, dia berkata ustaz budak-budak main. Kalau hang longgok mereka semua kat belakang, confirm main. Memang dia akan main. Budak kalau tak main tu pelik. Kita masuk masjid tengok dia senyap, ada lah tu dia bagi pecah pasu, dia buat punya walk selipar untuk imam. Tapi kalau dia main, itu fitrah dia. Dia kata ustaz kami pening ustaz, dia duduk main, duduk berlari. Hang nak pening buat apa, memang itu dia. Yang hang patut pening, hak tua-tua ni berlari kat masjid. Dia lah. Dia kata ustaz dia pun main masjid, orang duduk main, stres lah kami. Hang stres, memang dia budak-budak. Yang hang patut berstres, hak tua-tua dah ni. Makin tua duduk bisi dalam masjid, sembang macam-macam, bohong-bohong loh. Budak-budak dia akan main. Tapi bila kita tengok Imam Ibn Hajar kata menyelatkan mereka di antara orang dewasa ni jadi kan. Sebab dia nak main, dia angkat takbir tu, dia tengok sebelah dia. Kalau dia budak-budak dia akan main tolak-tolak, lawan pijak kaki, tahiyat akhir dia ledek kaki kawan dia kan. Tahiyat akhir dia duduk gitu kan, dia kapik kaki kawan dia tak boleh balas balik, kawan dia balas kat sebelah ni. So sangat dia sampai sampai ujung tu, dia pemain gitu, dia pun biar kawan dia orang kan biru muka orang nak ambil tahiyat akhir tu, imam pula dia kata semua Allah.
Tapi kalau duduk sebelah orang dewasa, dia buat? Tak buat. Takkan nak lawan tolak, dia tengok sebelah tu dia heavyweight champion 120 kg. Mau lawan tolak tu dia kena balik awal. Tak kena bu. Takkan nak lawan pijak kaki, dia tengok kaki, ui, saya 10. Dia automatic behave. Dia jadi behave. Silakan. Sama kalau kita semayang dengan anak-anak, kita tak dia buat sebelah, tak apa. Boleh. Tak je sebelah. Niat nak mendidik mereka untuk solat. Sebab tu hari ni kita tak duduk dalam dunia mereka tadi, mereka tak ada, dia tak rasa connecting the dot, dia tak rasa connect the dot. Nabi jumpa dengan budak-budak, Nabi cakap apa bahasa dia. Nabi duduk dengan mereka. Bila kita try tengok, hari ni kita buat tournament PUBG dengan Mobile Legends dekat masjid. Kita buka pendaftaran 25 minit, daftar 4,800 orang. Pusrawi punya staff 900 orang pun pening nak jaga. Mau nakam Salim dia cuti, Tok Wan Tunang dia cuti. Kita bayang 4,800 orang main daftar untuk nak main game kat masjid. Mendengung kami tengok, Allah nak susun macam mana ni. Maka kita buat, sebabkan ramai sangat, ada 800 kumpulan, kita buat tournament tu selama sebulan. Tak minta ubah banyak. Yang pertama, kita ubah waktu permainan game mereka. Kita mula game pada pukul 9 malam, sebab nak selamatkan sembahyang maghrib. Mula-mula mereka tak apa nak okey, tapi bila kita sebagai penganjur, kita letakkan undang-undang tu, kita start game pukul 9. Jadi dia mula ubah waktu main game mula pukul 9. Mula-mula macam awkward, tapi lama-lama dia buat ikut. Sebab budak-budak ni dia okey untuk kita nak susun. Hang jangan halang kan. Hang halang dia berbaik, selagi dia akan pilih laluan dia. Yang kedua, kita letakkan syarat sebelum mula game baca surah Al-Mulk. Jadi yang duduk jauh join cara Zoom meeting. Kita tengok muka macam Jemon dulu tak reda nak baca. Reda dia kata. Orang nak main game dia semua baca surah Quran. Tapi tuan-tuan, bila sebulan mereka berjalan, dia automatik sikit-sikit tu dia jadi okey. Sampai habis sebulan tu, game dah habis dah, pemenang pun dah ada. Dia telefon, dia kata, Ustaz, boleh tak Ustaz baca surah Al-Mulk? Tahu ya Ustaz, rasa saya 5 minit Ustaz habis tu. Dia pun jadi, sebab tahan-tahannya dia buat ulang-ulang pun jadi benda tak syok pun, dia lekat dengan diri dia. Dia tak sampai surah Al-Mulk, tapi mulut dah mula lazim. Baru kita tengok, maksudnya budak-budak ni hang nak kena duduk dengan dunia yang sesuai dengan keinginan dia. Baru dia akan rasa recognition, kita menghargai kewujudan existing dia tu, kewujudan dia. Macam kami bangun ni ada duit lebih sikit, masjid beli kemah, boleh banyak-banyak kemah. Kita harap siapa yang nak pakai kemah dekat Madat, bayar RM50 je untuk upah pasang dan buka. Pasang dan buka. Syarat dia mai sembahyang jemaah, tu je. Jadi tuan-tuan, budak-budak muda yang nak kahwin ni, dia tahu kata masjid ada, Madat ada kemah free, tapi nak kena main sembahyang. Jadi biasanya lagi sebulan 2 bulan malis dia akan mula main masjid, walaupun ada conflict of interest. Dia main tu bukan nak sembahyang sangat, dia main nak kemah free, tak cemeh tadi. Tapi walaupun permulaan itu atas sebab keterpaksaan, dia main hari pertama dia tanya orang, tu imam nak kata tu imam. Ini dia main. Oh tu imam. Besok orang dia main jumpa kita, dia salam lain, dia cuma lain tu, nampak ni kesian nampak ni. Kita jangan tu tegur apa, tak apa, dia main tu kira dah okey, cantik lah. Tuan-tuan, lama dia dah mula bersembang, cakap apa semua, dia tanya Ustaz, bulan depan Ustaz ada kat sini, berapa bulan? 28, 29, ada insya-Allah, Sabtu ada.
Ustaz, saya kain nikah Ustaz hari tu. Oh, cantik. Dia kata, Ustaz, Madat ada kemah Ustaz. Tu dia nak. Tak apa, kita kata okey. 28-29 minta tarikh tu, berapa kemah nak pakai? Okey, 10 biji kita pergi hantar. Cuma abang saya bayar satu kemah RM50 je. Kalau sewa 300 biji, 50 sudah kos pemasangan dengan buka saja. Okey, itu Ustaz, cantik. Yang bestnya tuan-tuan, lagi sebulan nak nikah, dia akan main subuh setiap hari jemaah, dia bagi nampak muka. Walaupun lepas kahwin, saya tengok ni dah 2-3 bulan lepas kahwin, dia duduk main masjid. Sebab dia dah kahwin, dia pun nak bagi nampak style juga sebagai seorang suami, takkan nak berhudu sangat. Jadi dia bawa bini dia, baru dah nampak hashtag til jannah tu. Betul ya? Sebab suami takkan nampak hudu, duduk main masjid, duduk merah 2-3 bulan, nak tunjuklah kata dia pun karat juga, rainbow lah juga. Bawa bini dia, dia kata Ustaz, jadi dia syok. Kami kira waktu dating kami main masjid lah. Dia balik kerja, saya balik kerja, mandi apa semua, saya pergi pukul 6.30, pukul 7 tu naik motor, bawa markah dengan pakai telekong Siti Khadijah. Oh, kira smart lah, bukan telekong cahaya. Telekong tu buat hantaran. Bawa dengan motor tu Ustaz, main masjid, mayang maghrib, sekali lagi baca Quran sama-sama, mayang isyak. Wih, kata style apa, kita dengar aku rasa semangat nak kahwin. Oh, dia kata, dia secara tak langsung tuan-tuan dengar dulu niat dia sebab nak kemah free tu je. Hari ni tuan-tuan jadi satu budaya yang baik ke atas dia, sunnah yang baik. Suami isteri akan main sembahyang jemaah dekat masjid. Dia kata lepas lagi mayang isyak apa semua, kami balik lagi. Dia nak makan chicken chop lah apa semua, saya belanja dia Ustaz. Oh, dia kata bini saya macam budak-budak, dia kata Ustaz. Kadang-kadang dia riau kat rumah, tak mau pergi masjid, tak mau pergi masjid. Kan, saya kata mula-mula tu saya tunjuk saya punya ni suami, angkat dia dalam bonet pun tak apa. Abang kita pujuk. Baru kita faham ketika Nabi duduk dengan budak-budak, Nabi akan cuba duduk dalam dunia mereka. Yang hari ni yang tu saya rasa banyak berlaku gap di antara mak ayah dengan anak-anak. Sebab tu kalau anak kita umur 12 tahun ke atas, dia tak cerita masalah dan apa yang dia perjalanan hidup dia, maka ketahuilah dah ada gap di antara kita dengan dia. Sebab tu disebut di antara kelas-kelas pendidikan dengan anak, 6 tahun ke bawah layan dia macam ajar, selagi mana tak rosakkan dia. Cuma jalan layan macam ajar ni bukan berarti bagi semua dia nak, tapi layan apa pada keperluan. Hari ini banyak anak-anak rosak adalah dengan sebab racun dan ganda yang cukup baik adalah dengan gadget. Kita senang, anak raya bagi telefon, anak kita nak buat kerja kita bagi telefon. Kita bawa pergi kedai mana-mana, dia tengok anak tu raya buat perangai hudu sikit tu, tentera guling-guling, kita bagi telefon. Tuan-tuan dengar begini dia, bila kita bagi telefon pada anak, dia akan berhenti menangis sekarang. Tapi jangan bimbang tuan-tuan, kita akan menangis kemudian. Sebab kita bentuk perangai yang tak elok dekat dia. Dia kalau nak telefon, menangis, confirm dapat. So lepas ni, tuan-tuan, hadkan masa. Hadkan terus. Panggil dia, walaupun dia 4-5 tahun, dia akan faham. Ulang banyak kali. Mulai pada lepas ni, mama bagi seminggu 2 jam saja. Bila boleh pegang telefon, hari cuti. Kalau tuan-tuan tak buat lah, tuan-tuan akan tunggu nanti dia besar, jam. Tuan-tuan, saya cakap sebab saya duk jaga budak-budak geng budak masjid ni, duk tolong ni macam mana tak mau bagi gadget ni jadi instrumen utama dalam hidup mereka. Maka kita letak, saya buat satu buku khas checklist untuk anak-anak, merit markah untuk dia. Kalau dia buat okey, dapat merit boleh beri 2 jam. Tak okey, potong. Contohnya dia tak semayang sehari, potong berapa minit. Maka dia ada reward and punishment. You kena buat. Yang ni diajar dalam hadis. Ketika Nabi tengok Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain boleh ambil wuduk dengan baik, Nabi bagi hadiah. Kita dah buat bulan Ramadan dah. Bila anak puasa, kita bagi duit raya. Nampak tak berubah perubahan dia?
Dia ketak malam-malam nak puasa. Sebab apa? Nak duit raya. Baik, saya tanya, kalau anak tak puasa atau bagi duit raya? Bagi juga. Tapi dari segi psikologi dia akan fight for reward yang kita offer tadi. Dan reward must be ada punishment lah, for sure. Bukan kita pergi pukul dia, kita belasah jack tengah belakang ke apa, tak ya. Bagi punishment yang benda yang dia nak itu diambil. Jadi kita harapkan dia, tadi 2 jam boleh main game kan, tapi kalau sebab tak semayang ke, melawan cakap ke, ponteng sekolah ke apa, ambil balik sejam, 30 minit. Jangan ambil terus semua, dia beban. Ambil, pendekkan masa. Tuan-tuan try buat. Sebab tu tuan-tuan, yang di-Pertuan Agong pernah keluar satu statement. Bagus statement tu, bukan bagi elok. Yang di-Pertuan Agong kita, yang Sultan Ibrahim, Sultan Johor, dia kata apa? Waktu budak-budak yang kena langgar bicycle lajak dulu ni berapa tahun lepas dekat Johor. Dia kata biar anak menangis sekarang, jangan kita menangis kemudian. Bila dia menangis, dia biar tak apa. Tambah-tambah dia menangis tu sebab nak telefon, nak benda pelik-pelik, biar dia menangis. Anak tuan-tuan bukan Ahmad Albab 3 hari 4 malam nak nangis, tahuan punca tu sawan tangis. Dia tadi dia penat, dia berhenti, dia letih, dia lena. Tapi kalau tuan-tuan dia buat signal riau, tuan-tuan kena fulfill semua benda dia nak, apa tunggu sampai ke besar dia buat panggil dia. Tak, saya cakap kasih mesti saya buat anak saya memang dulu dia suka main game. Saya sendiri pun main game, orang main game. Jadi bila anak main game, nak marah pun tak boleh, dia turun juga. Waktu duk bincang macam mana nak buat. Okey, waktu dia umur 4-5 tahun tu, saya ambil coach ajak main game kat rumah. Sejam main game, sejam baca Quran. Umur 4 tahun tu. So dia pun harapnya tunggu mama balik pukul 7 lambat lagi ke, sebab apa dia tunggu coach dan ajak main game. Tapi sejam wajib main Quran dulu. So dia pun akan ambil Quran, baca. Sekali lagi habis sejam, baru boleh main game sejam. Coach tu main kat rumah. Bayar, saya bayar dia RM25 sehari. So dia main ajak Quran, dia pun memang dia budak hafiz, tapi main game. Tak apa, biar yang penting anak boleh pegang Quran sejam tu, saya rasa saya okey buat tu. Bila dia main umur 6, 7, 8 tahun, saya tengok tak boleh. Kalau terus dengan pendidikan yang macam ni, nanti dia nak buat satu benda, dia akan minta dulu. Bincang dengan isteri, jom kita pindah. Maka kami pindah, dia cari rumah yang sebelah dia ada taman mainan. Sebab nak dia ada physical punya aktiviti, baru dia akan terdivert. Pindah-pindah tuan-tuan, 2 bulan pertama alhamdulillah kita pindah rumah dapat sebelah taman betul. Tak ada seorang pun main kat padang. Sudah. Budak-budak zaman sekarang dia pun tak keluar main. Pening kata tak capai objektif ni. Waktu fikir ni macam mana, tak apa, beli mesin kowe, buat aiskrim Malaysia, habang kat grup, dia pun tak main juga. Dalam saya pergi di Qatar waktu tu Piala Dunia tahun 2022 Piala Dunia, saya beli bola Piala Dunia tu, harga berapa? $100, RM400. Tak apa nak bawa balik. Dan grup taman, siapa nak main bola Piala Dunia, main padang. Tuan-tuan, 25 orang lebih main. Sebab bola Piala Dunia, umpan dia pun umpan. Saya abang dekat mate saya, bantu aiskrim Malaysia. Dia pemain sekali lagi, penat bagi kat mereka. Mesin kowe tak keluar, beda nak tekan ayam. So support kat mereka keluar. Objektif nak anak kita main. So anak kita pun keluar main. Baru kita faham. Bila dia buat ada aktiviti luar, dia dah divert, baru dia tak main telefon. Macam lah dia pemain kuda, semua main kuda. Yang sulung kuda, 2 kuda, 3 kuda. So bila main kuda, dia tak pegang lah telefon. Yang kita bagi sejam seminggu pun tak tahu lah. Maka kena bantu anak-anak. Dalam dunia ni hari ni, kalau dia duduk kalut dengan telefon, tuan-tuan, maksudnya kita tak cukup masa dengan dia. Kadang-kadang dia nak main apa, kalau dia nak bola, petang ni letih-letih pun bawa dia pergi padang bola, sepak 2-3 dah pun dia syok lah. Kalau anak kita minat dia cari basikal main dengan dia. Anak kita minat skateboard, beli je skateboard, biar dia main tuan-tuan. Kalau tidak ada aktiviti fizikal, automatik dia akan duduk dalam dunia alam maya.
Ini cukup bahaya. Master saya tulis berkaitan tu. Oh tuan-tuan, tuan-tuan tahu tak data, lonjakan data tahun 2018, kita hanya ada 2.4 million orang yang terlibat dengan mobile game 4 jam screen time. Screen time maksudnya minimum 4 jam sehari dia tengok telefon, dengan sebab mobile game, ni game. Bila berlaku PKP 2020, anjakan itu naik 180% kepada 6.5 juta orang. 33 juta rakyat Malaysia, 6.5 juta duduk dekat telefon ni sehari 4 jam. Siapa dia? InsyaAllah anak-anak kita ada. Tinggi tuan-tuan data tu. Sepatutnya kenaikan ni 20%, 30% saya tahu. Tapi sebabkan PKP kan semua budak-budak dapat gadget, government pun terpaksa keluarkan ini bantuan memberikan gadget kepada anak untuk PDPR, pengajian daripada rumah kan. So bila walaupun 2022 dah total hari dah tak ada dah ini PKP, perintah kawalan pergerakan, tapi telefon boleh ambil lagi, gadget boleh ambil agak anak. Tak boleh, sebab dah 2 tahun dia terbiar, dah adapt, dah normalisasi berlaku dalam hidup dia. Jadi mau tak mau kena ajak dia cara macam mana nak hidup dengan gadget. Maka dengar bagi elok, sebelum kita nak berhenti ni, Nabi sebut dalam hadis ada 3 golongan yang dibenarkan untuk bila kita bagi hadiah kita boleh ambil balik. Yang pertama, golongan yang pertama adalah ayah kepada anak. Ayah bagi hadiah telefon ke anak dengan harapan menjadi tools untuk pengajian. Tengok-tengok dia pergi merapu, pergi 12 tak tidur malam, duduk berkapal pula dengan markah mana tak tahu, nampak anak pergi rosak, maka boleh ambil balik. Yang kedua, mak. Yang ketiga, tok ataupun tok wan. 3 golongan ni kalau hampa bagi hadiah dekat anak-anak boleh ambil balik. Dia tak ada istilah buruk siku. Kita bagi-bagi anak kata, mak tak mana bawa siku, bagi siku ke dia. Boleh. Boleh ambil balik. Selain daripada golongan tu, haram. Tak boleh. Maksudnya kalau kita bagi hadiah kat kawan kita, tiba-tiba bergaduh, kita minta balik. Kita bagi hadiah dekat tunang kita, cincin. Putih tunang, tak boleh minta balik cincin. Kecuali dia pulangkan. Dia kata, you, I bagi balik cincin, I tengok nak termuntah cincin ni, dia ingat muka you. So boleh ambil. Tapi kalau selain daripada golongan 3 tadi, tak boleh. Maksudnya kalau kita bagi apa-apa ke anak, tuan-tuan buat term and condition. Bagi motor kat dia, abang, kalau abah dengar hampir berempit, ambil balik. Buat kuasa je undang-undang tu. Tuan-tuan ingat, sebagai mak dengan ayah, kita pegang autoriti ni. Tuan-tuan main terlalu loose sangat akan masalah, terlalu keras sangat pun akan ada masalah. Sebagai mak ayah, saya kata tadi, subjektif. Tuan-tuan, dia tidak ada yang ajak konformatif, yang ajak konformatif, tak ada. Maka kita keep improvise. Tambah-tambah dengan dunia moden hari ini, dunia merentas teknologi yang sangat cepat, zaman artificial intelligence. KPT keluarkan kajian baru ni, 71% budak-budak lepasan SPM tak mau sambung mengaji. Sebab apa? Nak jadi content creator. Dia kata content creator tak perlu mengaji tinggi-tinggi, tak perlu undang mana-mana, kami boleh terus buat konten menggunakan telefon, pakai CapCut pun boleh buat dah. Dia terlupa, ada ni tengok banyak je content creator yang ngaji. Khairul Amin ngaji, Chef Sayang yang dapat anugerah TikTok baru ni pun engineer. Ribiang dalam keadaan macam mana nak fahamkan dia, kita sebagai mak ayah kena bantu dia. Saya rasa benda yang kita kena terima dunia hari ini adalah tentang teknologi yang datang. Teknologi tak salah, yang salah adalah penyalahgunaan itu je lah. Dan kita pakat tolong, kalau lah anak tuan-tuan dah remaja dan dewasa, layan dia macam orang dewasa lah. Saya tengok kadang baru ni dia buat, dia ambil budak-budak, dia buat ada satu kajian, tengok ada jurnal yang dipublish. Bila anak-anak kita dah kenal orang, contoh berkapal, macam mana kita nak kawal mereka? Kalau tuan-tuan pergi abang kat dia suruh putih, dia buat, dia tak buat. Jiran saya tuan-tuan, demi Allah, jiran mertua saya,
likis 5-6 tahun lepas. Mak ayah halang daripada dia berkahwin. Jadi dah cerita dari zaman sekolah. Dia masuk universiti, laki boyfriend dia tak mengaji mana-mana tapi kerja rajin. Jadi dia mak dengan abang-abang ni tak bagi, dia perkurung dia, ambil telefon kurung dalam rumah. Tahun 2016 waktu saya baru balik dari Mesir, dia lari rumah, dia pergi kahwin dekat Siam sampai lah tak balik. Seolah perbuatan tu nampak betul lah untuk nak protect anak, tapi bila terlalu keras dalam tu anak tak balik terus merajuk pula kan, anak dia berkurung, dia ambil telefon, tibai dia, dalam dia pergi lari, ambil hilang anak seorang kawai. Lepas tu saya kata tadi, tak boleh terlalu keras, tak boleh terlalu lembut sangat, duk biar saja pun tak boleh juga melarat. Jadi kena berhikmah dalam urusan dalam bab ni. Contoh kalau kita tahu dia dah kawan tu, tuan-tuan cara macam mana nak looskan, nak rendahkan probability berlakunya benda pelik-pelik, tuan-tuan kena kenal siapa yang dia kawan. Kenal je. Kajian dibuat bila kita sebagai mak ayah kenal dengan pasangan anak kita, kebarangkalian untuk berlaku benda-benda tak elok jadi rendah sikit. Mungkin boleh berlaku juga kalau tak kawan, tapi dia akan jadi rendah sikit. Macam kita lah, kalau lah mak mentua kenal, bahkan mak mentua kenal agak-agak kita nak jaga lah. InsyaAllah lah kalau kita serius dengan anak dia, kita nak jaga. Jadi kalau contoh kita tengok Alung, mama tanya betul-betul ni, Alung ada kenal markah mana-mana lah, tengok tu pegang telefon renyim macam orang gila ya ni. Ni mesti duduk dalam fall in love lah ni. Tak apa, Alung apa, mama tak marah. Kita mood tu kena mood sebagai hak Tuhan lah, dengan mood macam dengan 3 lain. Maklum mu pun nampak dia tak mau tobat tak bang. Balik lah tak apa, mau faham kan. Mau kalau hang cinta, mau tak, yang pertama mau selamat, hang bukan gay. Dia tu mau pun nampak fanboy sini. Kan mau rasa selamat lah, tapi mau nampak lah betul dah. Dia pun mau dia sekian-sekian. Abang kan dia hajak dia makan nasi kat rumah. So kawan tu pun tengok, wish mak bakal mak mentua aku ni waya putih ke apa ni, ke apa angkat ni. Kita pun try lah, ngomong tengok sesuai ke tidak sebagainya. Kita cuba kenal. Saya tu orang, saya waktu kahwin, saya kahwin muda, umur 19 tu kahwin. Tapi saya dah berniaga waktu tu, dah umur 22 saya dah jutawan dah. Tapi yang bestnya bakal pak mentua saya tuan-tuan, dia sempoi. Saya tengok dengan adik-adik ipar saya pun semua macam tu. Macam ni semalam meeting sebab adik saya yang nombor 5 tu nak bertunang. Pak mentua saya jenis sempoi lah. Saya pergi, tuan-tuan bayangkan waktu tu baru lepas setahun. Pergi naik motor pun pinjam orang waktu tu. Mau kalau hak ni hantar balik kan, tapi dok, dia kata boleh, dia kata nak kawan dengan anak abah tak ada masalah, tapi kawan dia bergelok je. Pertama saya main, dia suruh buat apa? Dia suruh jadi imam main Zuhur. Mayang Zuhur takut apa? Allahu Akbar, dia bunyi, lepas tu Assalamualaikum. Sebulan lepas tu dia panggil main makan dia tu Umi, dia bahasakan dia jadi apa? Dia bahasakan mak mentua saya Umi. Umi nak masak maghrib. Saya terlupa maghrib kena semayang baca kuat. Syok tu nampak makan tu. Main dia orang sejadah. Allah, mayang maghrib pula dah. Dia semua jadi imam, semua menantu, bahkan menantu semua dia buat begitu. Lain sekali saya ingat yang saya kenal adalah dia kata dia panggil saya, Yaakob main kat dah. Petang ni main orang, saya siapa? Main je lah. Saya pun pipi tu dia tengok main orang. Kenapa ni? Dia suruh jadi khalifah tahlil. Dia tengah bukan buku tahlil. Maksudnya kalau menantu Wahabi confirm balik awal. Dia tapis dia, betul. Baru saya bilang, saya bincang dengan isteri saya, dia kata untuk nanti kita buat. Cuma kita ni anak semua lelaki, nak terima semua menantu perempuan kan. Saya kata kita nak buat macam tu juga. Kita kenal dengan ni, kita tengok, ya Allah, kita sebagai menantu pun kita rasa saya sayang mak mentua. Sebab saya mak saya meninggal waktu saya kecil, jadi mak mentua saya tuan-tuan, saya buat macam mak saya boleh tidur makan riba dia. Kalau pergi pasar malam, saya pegang tangan mak mentua. Orang ingat markah. Betul, dia lolak lah. Kalau menantu ni saya spesies yang lolak sikit. Kalau saya demam, saya nak tidur akan riba mak mentua. Tak apa lah, mak mentua pun kau mak mentua lah. Kalau siapa
Dia duk buat pelik pula dah. Hang tak buat baik dekat hang. Tuan-tuan, bina hubungan tu. Kalau nak anak kita dah besar, layan dia macam orang besar. Sebab kalau tak, dia berbaik banyak kes lari. Tuan-tuan main tengok pusat pemulihan kami, tengok macam-macam kes yang bila terlalu keras jadi dia tu. Kita duk rasa kita betul. Saya kata tuan-tuan salah. Kita mungkin tak betul, tapi pada zaman dia kita salah. Kalau dia dah berkawan dan cinta lama, hang duk suruh dia putih, menyebar. Terus duk cerita kat dia, abdi tangguh dengan tasbih kafar dan surah As, tak ada dia dengar. Ada duk cerita lah, kan? Abang mama punya pasal lah, yang cek dah sayang kat dia, kan? Jadi tuan-tuan, kena duduk. Lepas tu kita tengok hadis Nabi ketika Nabi duduk dengan budak-budak kecil, dengan remaja, Nabi bercakap bahasa mereka. Dan inilah yang saya rasa loophole yang cukup, gap yang ada pada generasi kita dan generasi Z, Beta, Alpha ni. Jadi tuan-tuan, saya rasa tak salah untuk kita try untuk connect the dot kat mana yang kita boleh ada komunikasi yang baik dengan mereka. Saya bercakap sebagai seorang ayah juga, sebagai seorang guru yang saya ada sekolah saya ada berakim orang pelajar, yang tuan-tuan, saya rasa banyak benda yang dulu bila saya tak cakap dengan mereka, tak sembang dengan mereka, masalah akademik ni berlaku. Macam baru-baru ni, tahun ni saya tubuhkan akademi bola, badminton, dan setiap kali game mereka saya akan cuba ada dengan mereka, training mereka petang-petang, kadang-kadang kita main-main dengan mereka. Tuan-tuan, demi Allah, akademik mereka meningkat. Bila kita tanya kenapa, dia kata, Ustaz, kami syok sebab Ustaz jadi macam kawan kami. Tapi adakah menghilang? Tapi jangan sampai hilang respect mereka sebagai kita sebagai seorang guru ataupun ayah. Jadi kawan tak salah, tapi jangan sampai hilang akhlak dan adab tersebut. Jadi sama-sama kita usahakan, tak ada mak ayah yang terbaik pun dalam ni, kita saling memperbaiki mana yang kurang. Tak bisa nak tengok orang, dia ni betul. Tak bisa nak compare anak, anak hang boleh ni, anak boleh ni. Anak kita dia akan boleh bahagia yang dia boleh. Kalau dulu kecil-kecil kita selalu kena tengok anak jiran tu, anak jiran ni, membuatkan kita self-confident akan jadi masalah untuk besar. Life is not race. Hidup bukan perlombaan, hidup adalah perjalanan. Maka kita sama-sama usahakan, mudah Allah memberikan kebaikan. Mana yang mungkin dah berkahwin, Allah bagi ujian tak ada anak, jangan sesati. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Quran dua Nabi yang diuji tak ada anak lama, Nabi Zakaria dengan Nabi Ibrahim. Tengok doa Nabi Ibrahim dalam surah Safa ayat 100, Rabbi habli minas salihin. Ada orang memang tuan-tuan dia dah kahwin, tapi Allah bagi ujian zuriat. Lepas tu kita bila jumpa orang, dengan tanya dalam bab zuriat kat orang, sebab Allah bagi ujian dekat dia, bukan kat hang lagi. Kadang-kadang dia usaha macam-macam. Saya jumpa baru ni doktor 4 kali buat IVF, tak ada lagi resmi. Cek dah kesemuran dua-dua, semua kena masalah. Dia kata, Ustaz, macam-macam ikhtiar dah buat. Bukan kata tongkat ni, tongkat motor pun dah try kan. Nak abang kata usaha sebut. Tapi itu pun namanya buat rezeki. Lepas tu kita bila jumpa orang tak ada anak, jangan duk pergi gaskan Allah, pergi tanya hang ada anak ke tak ni. Tak, tuan-tuan, jangan tanya. Sebab benda ni akan boleh merosakkan wala sakhaban fi aswaq, kecil hati kawan tu bila dengar. Tengok dia tak ada anak, dia kena tanya dah beranak. Kalau nampak dia ada, baru tajam. Ini banyak benda yang saya rasa faulty yang kita buat dalam hubungan komunikasi. Mudah-mudahan Allah memberikan manfaat dan kebaikan. Saya ucap terima kasih banyak kepada Puan CEO dan semualah yang terlibat. Saya pun tak nak ambil masa yang panjang, kan? Tidak usah lagi tuan-tuan memenerak pun hati-hati orang main, kan? Ni sebab sis matran dia semua kat sini, kan? Daya kat mereka duk kuat kat atas tu, kan? InsyaAllah kita atok lain lah, kita atok yang lain. Mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan. Saya ucapkan tahniah kepada Pusrawi di tahun yang ke-40. Tadi saya try tengok Pusrawi pada tahun 1984, kan? Jadi maksudnya dah tahun yang ke-40 dah penubuhan. Saya ucapkan tahniah di atas perolehan sertifat untuk compliance syariah. Bukan senang nak boleh dapat tu, tetap pada balau, kan? Nak boleh proses kepada regulation yang mereka nak. Saya rasa it's very tough, but kamu dah dapat, alhamdulillah, manfaatkanlah sebaik mungkin. Walaupun dengan satu kebaikan yang kamu sebarkan pada pesakit, membezakan duduk di tempat yang lain. Nama Pusrawi ni bukan kecil, lebih tua daripada saya lagi.
tua 10 tahun daripada saya. Kan, Busrawi ni yang saya baru umur 33, Busrawi dah 40 tahun. So banyak kebaikan yang tuan-tuan dah bagi. Tuan-tuan tahu tak kelebihan tuan-tuan kerja kat sini? Orang yang main kat sini semua termasuk orang yang dimakbulkan doa. Nabi kata orang yang dimakbulkan doa adalah orang yang sakit. Orang yang main hospital ni sakit ke sihat? Janganlah sihat. Sihat tak ada sakit pun saja main saja. Dia kata bosan, healing kan tak? Tak ada, duduk iPad. Kalau dia main sebab sihat, kena cek yang kencing. Saya rasa dia sadam pagi tadi. Ya, jadi yang main ni sebab orang sakit. Bila orang sakit, doa dia disebut dalam Nabi kata makbul doa. Jadi tuan-tuan jangan lupa minta doa kat dia. Orang sakit ni tuan-tuan, Allah bagi unconscious mind dekat dengan Allah. Bukti dia apa? Tuan-tuan bila sakit lutut, sakit kaki apa, bila tuan-tuan bangun, tuan-tuan akan sebut nama apa? Sakit lutut, kamu sebut apa? Allah. Ada tak sebut Fir'aun? Kalau ada, jahat sebuah. Ya. Betul ya, bila kita sakit, kedekatan dengan Allah tu lagi ada connection. Jadi tuan-tuan tahu tak, hadut main ni berakai-rakai orang tu, berapa walaupun tengok muka macam nak tokok orang tuan-tuan, doa ni pun makbul. Jadi sabar, layan dia pun minta doa kat dia pun. Ada abang dia kak doa kat saya, abang doa kat saya, pakcik doa kat saya. Kalau dia angkat terdetik hati dia doa yang baik kat kita, mungkin berkat dari hidup kita ni sebab doa dia pun ni lah. Jangan lupa minta doa kat mereka. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan. Dan saya pun mengharapkan doa tuan-tuan juga, mudah-mudahan Allah bagi manfaat dan kebaikan untuk kita bersama. Terima kasih banyak. Saya pun bini Allah sama rasa jadi sangat besar hati dengan jemputan tuan-tuan. Walaupun jadual saya hari ni kat Kedah, tapi bila 2-3 kali duit je, saya tak apalah, ambil juga hari ni. Ini saya main tadi pukul 6 pagi daripada Sungai tadi. Ni saya pergi ambil. Terus nak keterangkan dulu lah, sebab saya nak kena bersama dengan anak-anak saya. Doakanlah hari Jumaat Sabtu ni adalah Sultan Disangka untuk endurance berkuda. Kalau acara tahunan yang paling besar itulah hatilah anak ini. Jadi mudah-mudahan Allah bagi kejayaan dan apa mudah-mudahan. Terima kasih. Saya doakan kalau mungkin Puan Sibu bawa main madat, saya sponsor tempat. Pun nak buat hari Pusrawi ke, abang buat notis. Jangan sakit bagi orang bos 2-3 hari ni kok ulah KL dengan sakit bagi semua sihat. Hampa cuti pergi ya 900 orang kat sana. Buatlah sekali buat gerak kali. Bawa buat hari keluarga di Madat. Saya sponsor tempat. Makan saya sponsor insya-Allah. Main-main untuk silaturahim kita lah. Mudah-mudahan insya-Allah sekadar itu dulu yang baik daripada Allah, kelemahan dari sini saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.